Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anak-anak semua. Apa khabar hari ini? Pengetua harap kamu semua sihat, ceria dan bersemangat untuk belajar. Anak-anak yang pengetua sayangi, dalam episod ke-11, cabaran motivasi kita hari ini, pengetua ingin berkongsi satu perkara yang sangat penting dalam hidup dan dalam kejayaan, iaitu kerjasama membawa berkat. Anak-anak, dalam apa sahaja yang kita lakukan, kita tidak boleh berjaya seorang diri. Sure, walaupun kamu bijak, rajin atau berbakat, kamu tetap perlukan orang lain untuk menyokong, membantu dan membimbing. Sebab itulah kerjasama itu satu nikmat yang sangat besar. Cuba kamu lihat apabila kita membuat tugasan berkumpulan. Kalau semua orang memberi idea, membantu menyiapkan bahan dan saling mengingatkan, hasilnya pasti lebih baik. Tetapi kalau semua buat hal sendiri, tidak bincang, tidak bertolak ansur, kerja jadi lambat, tidak berkualiti dan akhirnya tiada siapa yang gembira. Kerjasama itu bukan sekadar bekerjasama. Kerjasama itu tanda hormat, tanda persahabatan dan tanda kita menghargai satu sama lain. Apabila kita bekerjasama, kita belajar menerima pandangan rakan, belajar berkongsi tugas, belajar saling memperbaiki dan yang paling penting, kita belajar menjadi manusia yang lebih memahami orang lain. Dan ingatlah anak-anak, Allah sangat suka kepada orang yang saling membantu. Apabila kita mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Itulah maksudnya kerjasama membawa berkat. Jadi cabaran pengetua untuk kamu hari ini ialah bantu seorang rakan kamu walaupun sedikit. Tolong difahamkan pelajaran, tolong kemaskan meja, tolong angkat kerusi ataupun hanya beri semangat. Perkara kecil pun boleh membawa kebaikan yang besar. Jika seluruh kelas bekerjasama, seluruh sekolah bekerjasama, maka kita akan menjadi satu komuniti yang kuat, hormat menghormati dan sentiasa bersemangat untuk berjaya bersama. Pengetua percaya kamu semua boleh lakukannya. Teruskan menjadi anak-anak yang baik, bekerjasama dan membawa keberkatan kepada diri, keluarga dan sekolah. Terima kasih anak-anak semua. Kita jumpa dalam episod motivasi seterusnya.